Tahukah anda bahawa bukan semua jenis ikan adalah baik untuk kesihatan jantung anda? Kita sering diajar untuk makan ikan kerana percaya ia membantu membersihkan saluran darah dan menyokong fungsi otak, dan perkara ini memang benar untuk sesetengah jenis ikan. Tetapi hakikat yang mengejutkan ialah terdapat banyak jenis ikan yang sering dimakan oleh warga emas di Malaysia setiap minggu tanpa mereka sedari bahawa ia boleh meningkatkan risiko menghidap strok angin ahmar dalam sekelip mata. Menurut data dari Yayasan Jantung Malaysia, setiap tahun terdapat lebih daripada 250,000 pesakit strok angin ahmar, dan sebahagian besarnya adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Puncanya bukan sahaja datang daripada gula, garam atau daging merah, tetapi juga daripada pemilihan jenis ikan yang salah. Sesetengah jenis ikan mempunyai kandungan asid lemak omega 3 yang tinggi yang membantu mengurangkan keradangan dan melindungi jantung, tetapi sesetengah jenis lain pula mengandungi merkuri, natrium dan bahan kimia industri yang merosakkan saluran darah. Bahan-bahan ini menjadikan darah menjadi pekat, tekanan darah meningkat tinggi dan dinding saluran darah menjadi lemah. Saya pernah bertemu dengan seorang lelaki dari Malaysia berumur 68 tahun bernama Pakcik Saleh. Beliau sangat bangga kerana telah makan ikan setiap hari untuk menjaga kesihatan jantungnya. Tetapi pada suatu hari, tekanan darahnya melonjak naik dan beliau terpaksa dimasukkan ke hospital untuk rawatan kerana gejala-gejala yang menyerupai strok. Apabila para doktor mendapati bahawa jenis ikan yang sering dimakannya mempunyai kandungan merkuri dan garam yang tinggi, barulah beliau sedar bahawa selama ini beliau bukannya membantu jantungnya, tetapi secara perlahan-lahan sedang merosakkannya. Oleh itu, amat penting untuk memahami dengan jelas jenis ikan mana yang baik untuk kesihatan dan jenis ikan mana yang memudaratkan jantung. Terdapat sejumlah 10 jenis ikan yang sering dimakan oleh ramai warga emas di Malaysia setiap minggu, tetapi sebenarnya ia secara diam-diam sedang meningkatkan risiko strok. Dalam beberapa minit akan datang, kita akan meneliti secara terperinci jenis ikan mana yang patut dielakkan dan mengapa sesetengah jenis lebih berbahaya daripada yang kita sangka. Anda mungkin akan terkejut kerana sesetengah jenis mungkin berada di dalam peti sejuk anda sekarang ini. Mengetahui dan mengelakkannya bukan sahaja dapat membantu melindungi jantung anda, tetapi juga membantu melindungi hidup anda daripada bahaya yang tidak dijangka. Bermula dengan jenis ikan yang pertama, iaitu ikan salmon ternak. Selama bertahun-tahun, ikan salmon dianggap sebagai salah satu makanan terbaik untuk kesihatan jantung. Doktor sering mengesyorkannya, pakar pemakanan memujinya, dan ramai warga emas di Malaysia makan ikan salmon setiap minggu dengan keyakinan bahawa ia akan membantu mencegah penyakit jantung. Tetapi hakikatnya, bukan semua jenis ikan salmon adalah sama. Kebanyakan ikan salmon yang dijual di pasar raya di Kuala Lumpur atau Johor Bahru adalah ikan salmon yang diternak secara industri, yang sama sekali berbeza dengan ikan salmon layer yang ditangkap dari perairan sejuk seperti Alaska atau Norway. Ikan ternakan ini dibela dalam sangkar-sangkar yang sesak, diberi makan dengan makanan daripada bijirin, kacang soya dan minyak ikan, menyebabkan nisbah lemak dalam daging ikan menjadi tidak semula jadi. Berbanding dengan ikan salmon layer, ikan salmon ternak mempunyai kandungan omega 6 yang jauh lebih tinggi, iaitu sejenis lemak yang menyebabkan keradangan dalam saluran darah, menjadikan darah menjadi pekat dan meningkatkan tahap kolesterol jahat. Yang lebih membimbangkan lagi ialah ikan ternakan boleh mengandungi PCB dan dioksin, bahan kimia industri yang telah diharamkan penggunaannya oleh banyak negara tetapi masih wujud dalam persekitaran dan terkumpul dalam daging spesies ikan yang mempunyai kandungan lemak tinggi. Apabila kita memakannya secara kerap, bahan-bahan ini akan terkumpul di dalam badan dan memusnahkan saluran darah, meningkatkan risiko strok. Satu kajian di Eropah menunjukkan bahawa tahap PCB dalam ikan salmon ternak adalah 8 kali lebih tinggi daripada ikan salmon liar. Saya pernah mempunyai seorang pesakit dari Malaysia bernama Encik Fuad, 67 tahun, yang mula makan ikan salmon 3 kali seminggu atas nasihat doktor. Tetapi selepas 6 bulan, penanda keradangan dalam darahnya pula meningkat tinggi
Selepas beliau beralih kepada makan ikan salmon layer dari Norway, kesihatan jantungnya telah bertambah baik dengan ketara. Oleh itu, jika anda ingin makan ikan salmon untuk kesihatan, pilihlah jenis yang ditangkap secara liar. Elakkan jenis ikan ternakan yang berlabel Atlantic Farm, ternakan Atlantic atau Color Added, warna tambahan, dan cukuplah dengan hanya makan 1,2 kali setiap minggu. Jenis ikan seterusnya ialah ikan tilapia. Jenis ikan ini sangat popular di pasaraya di Malaysia, sama ada di Aeon, Lotus ataupun Giant. Ini adalah jenis ikan yang digemari oleh warga emas kerana harganya murah, mudah dimasak, tidak berbau hanyir dan hampir tiada tulang halus. Ramai orang percaya bahawa jenis ikan ini baik untuk jantung, tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Kebanyakan ikan tilapia di Malaysia diternak di dalam kolam-kolam industri yang sesak, airnya keruh dan mempunyai kandungan oksigen yang rendah. Ikan diberi makan dengan jagung, kacang soya dan sisa haiwan yang sama sekali bukan makanan semula jadinya. Ini menyebabkan nisbah asid lemak dalam ikan menjadi sangat tidak seimbang. Nisbah antara omega 6 dan omega 3 bagi ikan tilapia ternak boleh mencapai sehingga 11,1, sedangkan nisbah yang ideal sepatutnya lebih rendah daripada 4,1. Ketidakseimbangan ini menyebabkan keradangan dalam saluran darah, menjadikan darah pekat dan saluran darah mengeras, lantas meningkatkan risiko stroke. Satu kajian dari Fakulti Perubatan Universiti Malaya menunjukkan bahawa mereka yang kerap mengambil ikan tilapia mempunyai tahap triglycerida dan penanda keradangan dalam darah yang lebih tinggi berbanding mereka yang makan ikan liar. Saya telah bertemu dengan seorang warga emas bernama Puan Laila, 72 tahun, yang suka makan ikan tilapia bakar secara kerap kerana percaya ia adalah hidangan yang bersih dan baik untuk kesihatan. Tetapi apabila beliau menjalani pemeriksaan kesihatan, beliau mendapati tahap lemak dalam darah dan penanda keradangannya tinggi secara luar biasa. Selepas beliau beralih kepada makan ikan salmon liar dan ikan sardin, bacaan-bacaan ini telah menurun dengan ketara hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, ikan tilapia ternak juga boleh mengandungi sisa antibiotik atau logam berat daripada sumber air di dalam kolam yang memberikan beban tambahan kepada jantung dan hati. Oleh itu, jika anda suka ikan berdaging putih, pilihlah ikan kod Pasifik, ikan tilapia merah atau jenis-jenis ikan yang ditangkap dari sungai-sungai semula. Jadi kerana ia mempunyai kandungan toksin yang lebih rendah dan lebih baik untuk kesihatan jantung. Jenis ikan seterusnya ialah ikan tuna dalam tin. Satu hidangan yang biasa bagi ramai rakyat Malaysia kerana ia mudah didapati, tahan lama dan kelihatan mempunyai nilai pemakanan yang tinggi. Tidak sedikit warga emas di Kuala Lumpur atau Pulau Pinang yang gemar makan tuna dicampur nasi atau dibuat salad kerana percaya ia adalah makanan yang baik untuk jantung. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Secara khususnya, tuna putih dan tuna sirip panjang sering mempunyai kandungan merkuri terkumpul yang sangat tinggi. Merkuri adalah sejenis logam berat yang boleh terkumpul untuk jangka masa yang lama di dalam badan, terutamanya di jantung, hati dan otak dan tidak boleh dimusnahkan oleh haba. Apabila kepekatan merkuri meningkat, ia akan merosakkan dinding saluran darah, mengurangkan peredaran darah ke otak dan meningkatkan risiko stroke. Data dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, BKKM, Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa 35% sampel tuna dalam tin yang dijual di Malaysia mempunyai kepekatan merkuri yang melebihi Standard Keselamatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO. Apa yang menakutkan ialah merkuri akan terkumpul secara beransur-ansur di dalam badan, terutamanya pada warga emas apabila badan lebih perlahan menyingkirkan toksin. Selain itu, kebanyakan tuna dalam tin juga mengandungi kandungan natrium yang tinggi, secara purata antara 350,500 mg setiap hidangan, merangkumi hampir 1,4 daripada pengambilan garam yang disyorkan dalam sehari. Sesetengah jenama juga menggunakan minyak murah atau minyak sayuran terhidrogenasi yang meningkatkan tahap lemak jahat dalam darah. Saya pernah mempunyai seorang pesakit bernama Pakcik Jamil, 70 tahun, dari negeri Johor, yang makan sandwich tuna setiap hari kerana menyangka ia baik untuk kesihatan.
Tetapi apabila beliau menjalani pemeriksaan, beliau mendapati tekanan darah dan kepekatan merkuri dalam darahnya lebih tinggi daripada biasa. Selepas beliau beralih kepada makan ikan sardin atau ikan salmon layer, kesihatannya telah bertambah baik dengan ketara dalam tempoh 2 bulan. Oleh itu, jika anda suka ikan tuna, anda hanya patut memakannya tidak lebih dari 2 kali sebulan dan pilih jenis tuna skipjack yang direndam dalam air dan mempunyai kandungan natrium yang rendah. Elakkan jenis tuna putih, white tuna atau tuna sirip panjang, albacore, yang mempunyai kandungan merkuri yang tinggi. Jenis ikan seterusnya ialah ikan todak atau marlin, sejenis ikan yang mempunyai daging yang pejal, rasa yang lazat dan sering dihidangkan di restoran-restoran makanan laut mewah, terutamanya di bandar-bandar pesisir pantai seperti Langkawi dan Port Dickson. Ramai orang percaya bahawa ikan todak adalah hidangan yang baik untuk jantung kerana ia adalah ikan laut dalam kaya dengan protein dan omega 3. Tetapi pada hakikatnya, ikan todak adalah salah satu spesies ikan yang paling banyak mengumpul merkuri di lautan. Ikan todak adalah pemangsa yang berada di puncak rantaian makanan. Ia memakan sejumlah besar ikan yang lebih kecil selama bertahun-tahun, menjadikan kepekatan merkuri dalam dagingnya 20,30 kali lebih tinggi daripada spesies ikan kecil seperti sardin atau ikan bilis. Data dari Jabatan Perikanan Malaysia menyatakan bahawa kepekatan merkuri purata dalam daging ikan todak adalah 4,5 kali lebih tinggi daripada tahap selamat yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Bagi warga emas, merkuri mempunyai kesan yang lebih serius. Ia merosakkan dinding saluran darah, meningkatkan tekanan darah dan mengurangkan keanjalan saluran darah. Jika terkumpul lama di dalam badan, ia akan menyebabkan gejala seperti pening, tangan menggeletar, kemerosotan ingatan, sukar tidur atau rasa kebas di hujung jari tangan dan kaki yang sering disalah anggap oleh ramai orang sebagai gejala usia tua. Satu kajian oleh Yayasan Jantung Malaysia menunjukkan bahawa mereka yang mempunyai kepekatan merkuri yang tinggi dalam darah mempunyai risiko menghidap strok dan penyakit jantung yang meningkat sehingga 65%. Saya pernah mempunyai seorang pesakit bernama Encik Filu, 71 tahun, yang suka makan ikan todak bakar di sebuah restoran makanan laut di Port Dickson kerana menyangka ia baik untuk jantung. Tetapi selepas beberapa tahun, beliau mula mengalami gejala tangan menggeletar dan sering lupa. Apabila ujian darah dijalankan, doktor mendapati kepekatan merkuri dalam badannya 4 kali lebih tinggi daripada biasa. Selepas beliau berhenti makan ikan todak dan beralih kepada makan ikan sardin dan ikan salmon liar, kesihatannya telah bertambah baik dengan ketara. Oleh itu, jika anda sudah berumur lebih 60 tahun, elakkan sama sekali ikan todak dan pilihlah jenis ikan kecil seperti sardin, ikan bilis, ikan kembung atau salmon yang mempunyai kandungan toksin yang lebih rendah dan lebih baik untuk jantung. Jenis ikan seterusnya ialah ikan tenggiri raja, king mackerel. Ikan tenggiri adalah hidangan yang sangat biasa, sama ada ikan tenggiri goreng garing dalam hidangan keluarga atau ikan tenggiri bakar di restoran-restoran makanan laut. Tetapi bukan semua jenis ikan tenggiri selamat untuk kesihatan. Ikan tenggiri raja adalah sejenis ikan yang besar, hidup lama dan mengumpul merkuri di dalam badannya selama bertahun-tahun. Kepekatan merkuri dalam jenis ikan ini adalah berkali-kali ganda lebih tinggi daripada jenis ikan tenggiri kecil di Selat Melaka. Satu laporan dari Jabatan Perikanan Malaysia menyatakan bahawa kepekatan merkuri dalam ikan tenggiri raja yang diimport adalah 5 kali lebih tinggi daripada standard Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Apabila merkuri terkumpul di dalam badan warga emas, ia akan meningkatkan keadaan pengoksidaan dalam saluran darah, menyebabkan saluran darah menjadi keras dan tekanan darah meningkat tinggi. Selain itu, kebanyakan ikan tenggiri raja sering diimport dalam keadaan sejuk beku dan telah menggunakan bahan antioksidan atau natrium benzot untuk mengekalkan warna, menjadikan kandungan garam dan bahan kimianya lebih tinggi daripada biasa. Satu kajian dari Universiti Teknologi Malaysia menunjukkan bahawa mereka yang kerap makan ikan tenggiri raja mempunyai kepekatan metil merkuri dalam darah 46 kali lebih tinggi daripada mereka yang makan ikan kecil.
Saya pernah bertemu dengan seorang lelaki dari Malaysia bernama Pacik Samad, 74 tahun, dari Kuantan yang suka makan ikan tenggiri bakar kerana menyangka ia baik untuk jantung. Tetapi selepas setahun, beliau mula mengalami gejala pening, lemah otot dan sukar tidur. Apabila ujian darah dijalankan, doktor mendapati kepekatan merkurinya 4 kali lebih tinggi daripada standard. Selepas beliau berhenti makan ikan tenggiri raja dan beralih kepada makan ikan sardin, ikan bilis dan ikan salmon liar, kesihatan jantung dan ingatannya telah bertambah baik dengan ketara. Oleh itu, jika anda ingin makan ikan tenggiri, pilihlah jenis ikan tenggiri kecil tempatan atau ikan tenggiri Atlantik saiz kecil dan hanya makan 1,2 kali seminggu. Elakkan sama sekali ikan tenggiri raja, terutamanya bagi mereka yang sudah berumur lebih 60 tahun. Jenis ikan seterusnya ialah ikan salai, satu hidangan yang digemari ramai rakyat Malaysia kerana baunya yang wangi dan kelihatan baik untuk kesihatan. Anda akan dapati ikan salmon salai sangat popular di kafe-kafe atau pasar raya di Kuala Lumpur, sering digunakan untuk membuat salad atau sandwich dan diiklankan sebagai makanan yang baik untuk jantung. Tetapi hakikatnya, ikan salai adalah salah satu makanan yang mempunyai kandungan natrium tertinggi dan boleh membahayakan warga emas jika dimakan secara kerap. Data dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, menunjukkan bahawa 100 gram ikan salmon salai mempunyai kandungan natrium purata sekitar 100 mg, iaitu hampir 1,3 daripada pengambilan garam yang disyorkan dalam sehari. Jika dimakan bersama roti, keju atau pelbagai jenis sos, jumlah garam akan menjadi lebih tinggi. Dan ini akan meningkatkan tekanan darah, menyebabkan badan menahan air dan memaksa jantung bekerja lebih keras, terutamanya pada mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Selain itu, proses penyalaian pada suhu tinggi juga menghasilkan bahan-bahan seperti nitrat, nitrit dan paha yang merupakan bahan perengsa yang menyebabkan keradangan dalam saluran darah dan memusnahkan sel-sel dinding saluran darah. Satu kajian dari Fakulti Perubatan, University Sains Malaysia, menunjukkan bahawa mereka yang kerap mengambil makanan salai mempunyai risiko menghidap tekanan darah tinggi dan strok 40% lebih tinggi. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita dari Malaysia bernama Puan Salmah, 69 tahun, yang suka makan sandwich salmon salai dengan krim keju setiap pagi. Walaupun beliau tidak makan daging merah, tekanan darahnya telah meningkat sehingga 160,95. Selepas doktor menasihatinya untuk berhenti makan ikan salai dan beralih kepada makan salmon bakar, tekanan darahnya telah kembali normal dalam tempoh sebulan. Oleh itu, jika anda suka bau salai, pilihlah kaedah masakan yang lebih selamat seperti membakar ikan segar dan kemudian menambah sedikit perisa asap semula jadi atau pilih cara mengukus dengan herba-herba. Dan yang paling penting, hanya makan ikan salai tidak lebih dari sekali sebulan. Jenis ikan seterusnya ialah ikan goreng dan hidangan bersalut tepung. Ini adalah hidangan popular rakyat Malaysia, terutamanya ikan goreng garing yang dijual di pasar-pasar atau pasar malam. Bau yang harum dan kerangupannya yang lazat membuatkan ramai orang kerap memakannya, tetapi cara masakan ini adalah musuh senyap bagi jantung. Ikan itu sendiri tidak berbahaya, tetapi apabila digoreng dalam minyak panas pada suhu tinggi, asid lemak omega 3 yang bermanfaat untuk jantung akan musnah sepenuhnya. Dan minyak yang digunakan untuk menggoreng, terutamanya minyak yang diguna semula, akan menghasilkan lemak trans dan lipid peroksida yang meningkatkan kolesterol jahat LDL dan mengurangkan kolesterol baik HDL. Satu kajian oleh Fakulti Kesihatan Awam, Universiti Malaya menunjukkan bahawa lebih 60% minyak goreng yang digunakan semula di gerai-gerai makanan jalanan mempunyai kandungan lemak trans yang melebihi standard keselamatan pertubuhan kesihatan sedunia. Selain itu, tepung yang digunakan untuk salutan biasanya diperbuat daripada tepung gandum yang ditapis yang mempunyai karbohidrat yang cepat hadam dan natrium yang tinggi membawa kepada peningkatan gula dalam darah dan tekanan darah. Satu tinjauan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM
Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa mereka yang makan ikan goreng lebih dari 2 kali seminggu mempunyai risiko menghidap tekanan darah tinggi yang meningkat sebanyak 38% dan risiko stroke meningkat hampir 45%. Saya pernah mempunyai seorang pesakit bernama Ensik Lim, 92 tahun, dari Ipoh. Beliau menceritakan bahawa setiap malam Jumaat, beliau sering pergi makan ikan goreng garing bersama isterinya di pasar malam. Selepas 2 tahun, beliau mengalami serangan stroke ringan. Doktor mendiagnosis puncanya adalah disebabkan oleh pengerasan arteri dan kolesterol tinggi. Selepas beliau beralih kepada makan ikan kukus dan ikan bakar, tekanan darah dan kesihatan jantungnya telah bertambah baik dengan ketara. Oleh itu, ikan bukanlah tidak baik, tetapi cara masakannya yang menjadi masalah. Jika anda suka makan ikan yang rengup, cubalah kaedah membakar dengan menyalutnya dengan oat atau tepung badam. Ia akan mempunyai rasa yang lazat dan lebih selamat untuk jantung. Jenis ikan seterusnya ialah ikan cod Atlantic, sejenis ikan putih yang sangat digemari oleh rakyat Malaysia kerana dagingnya yang lembut dan tidak bertulang. Ia mudah dimasak dan sering digunakan dalam hidangan barat. Ramai yang percaya bahawa ikan cod adalah makanan yang bersih dan baik untuk jantung, tetapi hakikatnya tidak semudah itu. Kebanyakan ikan cod yang dijual di Malaysia adalah ikan import sejuk beku dari Atlantik Utara di mana tahap pencemaran logam berat semakin meningkat. Satu laporan dari Jabatan Perikanan Malaysia menyatakan bahawa lebih 55% ikan cod Atlantik yang diimport mempunyai kandungan logam berat seperti merkuri, plumbum dan kadmium yang melebihi standard Kesatuan Eropah. Logam-logam ini apabila terkumpul di dalam badan akan merosakkan hati, buah pinggang, dinding saluran darah dan meningkatkan risiko stroke pada warga emas. Selain itu, ikan cod yang diternak secara industri mempunyai kandungan asid lemak omega 3 hampir 60% lebih rendah daripada ikan liar, tetapi mempunyai kandungan omega 6 dan lemak tepu yang tinggi yang meningkatkan tahap kolesterol jahat. Satu kajian dari Universiti Putra Malaysia, UPM, menunjukkan bahawa ikan cod ternak sering mempunyai sisa antibiotik seperti oksitetracycline dan sulfametazina kerana digunakan dalam prosedur pencegahan penyakit di ladang-ladang ikan. Saya pernah bertemu dengan seorang lelaki dari Malaysia bernama Encik Anan, 70 tahun, dari Cameron Highlands yang makan ikan cod sejuk beku hampir setiap hari kerana menyangka ia baik untuk kesihatan. Tetapi apabila beliau menjalani pemeriksaan kesihatan, beliau mendapati penanda keradangan CRP dalam darahnya lebih tinggi daripada biasa. Selepas beliau beralih kepada makan ikan cod Pasifik yang ditangkap secara liar dan ikan sardin, tekanan darah dan kesihatan jantungnya telah bertambah baik dengan ketara. Oleh itu, jika anda suka ikan cod, pilihlah jenis yang ditangkap secara liar dari perairan bersih seperti Alaska atau Pasifik Utara. Elakkan ikan cod Atlantik atau ikan yang dilabel sebagai ternak dan pilihlah kaedah masakan seperti mengukus, membakar atau menggunakan penggoreng udara, air fryer, untuk mengekalkan nilai pemakanan dan melindungi jantung. Jenis ikan seterusnya ialah ikan keli. Sejenis ikan yang sangat biasa bagi rakyat Malaysia, sama ada dalam hidangan keli goreng garing, gulai ikan keli atau keli bakar di kedai-kedai makan desa. Walaupun ia adalah hidangan yang popular, ikan keli yang diternak secara industri, yang merupakan jenis ikan yang kebanyakannya dijual hari ini, sebenarnya tidak baik untuk jantung seperti yang kita sangka. Ikan keli ternak biasanya hidup di dalam kolam-kolam yang cetek dan sesak, airnya mempunyai kandungan oksigen yang rendah dan mengumpul banyak sisa. Makanan yang digunakan untuk ternakan biasanya diperbuat daripada jagung, kacang soya dan sisa daging yang mengubah nisbah asid lemak dalam ikan. Data dari Jabatan Perikanan Malaysia menunjukkan bahawa ikan keli ternak biasa mempunyai kandungan asid lemak omega 6 3,10 kali lebih tinggi daripada omega 3 yang menyebabkan keradangan dalam saluran darah dan meningkatkan risiko stroke. Selain itu, ladang ternakan ikan keli sering menggunakan antibiotik untuk mencegah penyakit yang menyebabkan sisa di dalam daging ikan. Satu kajian dari Universiti Sains Malaysia, USM, menunjukkan bahawa hampir separuh daripada ikan keli yang diternak di kawasan lembah sungai di Perak mempunyai sisa ubat oksitetracycline yang melebihi standard keselamatan.
Saya pernah mempunyai seorang pesakit bernama Pak Cik Tahir, 72 tahun, yang suka makan ikan keli goreng garing dengan nasi setiap hujung minggu. Selepas beliau mengalami serangan strok ringan, doktor mendapati salah satu puncanya adalah pengambilan ikan keli ternak yang mempunyai sisa antibiotik yang tinggi. Selepas beliau beralih kepada makan ikan lia dari sungai dan jenis ikan air tawar lain, kesihatannya telah bertambah baik dengan ketara dan tekanan darahnya kembali normal. Oleh itu, jika anda suka ikan keli, pilihlah ikan lia atau ikan dari ladang yang mempunyai label bersih dan elakkan menggoreng. Pilihlah kaedah mengukus atau membakar bersama sayur-sayuran seperti bayam, peria atau brokoli yang akan membantu mengurangkan lemak dan meningkatkan kesihatan jantung dengan lebih baik. Jenis ikan terakhir ialah ikan dalam tin, terutamanya ikan sardin atau ikan kembung yang merupakan makanan popular rakyat Malaysia kerana harganya murah, mudah didapati dan tahan lama. Anda boleh menemuinya di pasar raya biasa seperti Lotuses, Aeon atau kedai-kedai serbanika. Ramai orang percaya bahawa makan ikan dalam tin adalah baik untuk jantung kerana ikan kaya dengan omega, 3, kalsium dan vitamin D. Tetapi hakikatnya, apabila ikan-ikan ini ditinkan, sebahagian nilai pemakanannya akan berkurangan dan boleh menjadi berbahaya jika dimakan secara kerap. Data dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, menunjukkan bahawa satu tin ikan mempunyai kandungan natrium purata antara 450,650 mg bersamaan dengan hampir 1,3 daripada pengambilan garam yang disyorkan setiap hari. Selain itu, banyak jenama ikan dalam tin menggunakan minyak murah seperti minyak bunga matahari atau minyak kacang soya yang mempunyai kandungan asid lemak omega 6 yang tinggi, menyebabkan keradangan dalam saluran darah dan mengurangkan keberkesanan omega 3. Sesetengah jenama juga mempunyai lapisan yang mengandungi BPA di bahagian dalam tin, sejenis bahan yang mengganggu hormon dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Satu kajian dari Fakulti Perubatan, Universiti Malaya menunjukkan bahawa mereka yang kerap mengambil makanan dalam tin yang mengandungi BPA mempunyai risiko penyakit jantung yang meningkat sebanyak 23%. Saya telah bertemu dengan seorang wanita dari Malaysia bernama Puan Mariam, 76 tahun dari Kuala Lumpur, yang suka makan sardin dalam tin dengan nasi setiap pagi kerana menyangka ia makanan yang sihat. Tetapi apabila tekanan darahnya diukur, beliau mendapati bacaannya setinggi 158,92. Selepas membaca label, beliau mendapati tin ikan yang dimakannya mempunyai lebih 550 mg natrium. Selepas beliau beralih kepada makan ikan dalam tin yang direndam dalam air tanpa minyak dan rendah natrium, tekanan darahnya telah menurun kepada 125,80 dalam tempoh 2 bulan. Oleh itu, jika anda suka ikan dalam tin, pilihlah jenis yang direndam dalam air atau minyak zaitun tulen, bilas dengan air sebelum makan untuk membuang lebihan natrium dan hanya makan tidak lebih dari 2 kali seminggu sambil berselang-seli dengan ikan segar seperti ikan sardin bakar atau ikan bilis untuk menjaga kesihatan jantung jangka panjang. Akhir sekali, mari kita lihat jenis-jenis ikan terbaik untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas, yang selamat dan membantu menyuburkan jantung, mengurangkan keradangan dan memanjangkan jangka hayat saluran darah. Data dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM dan Yayasan Jantung Malaysia mencadangkan 5 jenis ikan yang sesuai seperti berikut. Ikan sardin. Ikan sardin sangat kaya dengan omega 3, vitamin D dan kalsium dan ia juga merupakan jenis ikan yang mempunyai kandungan merkuri paling rendah, sangat sesuai untuk warga emas. Pilihlah jenis yang segar atau dibakar berbanding jenis dalam tin. Ikan salmon layer. Ikan salmon layer mempunyai kandungan asid lemak EPA dan DHA yang tinggi, membantu mengurangkan kolesterol jahat dan mengurangkan keradangan dalam saluran darah. Pilihlah jenis yang ditangkap secara liar, bukan ikan ternak. Ikan bilis merupakan jenis ikan kecil yang memakan plankton. Jadi ia mempunyai sangat sedikit toksin terkumpul. Ikan bilis mempunyai kandungan kalsium yang tinggi, mudah dihadam dan sesuai untuk warga emas. Ikan kembung atau ikan tenggiri kecil merupakan sumber omega 3 yang hebat, membantu mengawal tekanan darah dan mengurangkan trigliserida
terutamanya jenis ikan yang segar dan selamat dari Laut China Selatan. Ikan tilapia liar. Jika diperoleh dari sumber air yang bersih, ikan tilapia mempunyai kurang lemak, kaya dengan protein dan sangat baik untuk menguatkan otot warga emas. Selain jenis ikan, kaedah masakan juga mempengaruhi nilai pemakanan sehingga 70%. Pakar pemakanan menasihatkan untuk memasak dengan cara mengukus, membakar atau memasak sup dengan herba seperti halia, serai, saderi atau daun ketumbar untuk mengurangkan lemak dan meningkatkan antioksidan. Elakkan menggoreng atau menumis dalam minyak panas. Gunakan minyak bijan, jus limau atau lada hitam untuk membantu badan menyerap omega 3 dengan lebih baik. Yang penting, mereka yang berumur 60 tahun ke atas hanya patut makan ikan 2,3 kali seminggu dan patut menggilirkan jenis-jenis ikan. Tidak sepatutnya makan satu jenis terlalu kerap agar badan mendapat nutrien yang mencukupi dan mencegah pengumpulan toksin dalam jangka panjang.